Untuk memahami tujuan Kongres Rakyat, mungkin kita terlebih dahulu perlu memahami matlamat dan objektif MCLM sebenar. MCLM punya visi tak lain tak bukan adalah untuk membawa negara ini kembali kepada visi bapa Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman, untuk menubuhkan satu negara di mana rakyat bersatu, tidak ada perbezaan antara rakyat bersandarkan kepada isu etnik. Kalau bahasa Inggeris dengan izin, one nation, one people, all equal. Satu bangsa, satu negara, semua sama. Ya. Jadi itu adalah visi MCLM. Untuk membawa visi ini kepada rakyat, kita bercadangkan untuk menyatukan semua parti-parti politik yang mempunyai aspirasi untuk membawa reformasi kepada negara ini, mencantumkan parti-parti tersebut bersama untuk bekerjasama dengan rakyat yang sudah bangkit, sendiri dah bangkit, inginkan perubahan. Rakyat ini kami gelarkan sebagai third force atau kuasa ketiga. Kuasa ketiga itu bukan MCLM, bukan parti-parti politik yang lain, tapi rakyat yang telah bangkit. Jadi pada 21 hari bulan Mac, MCLM telah menganjurkan satu rundingan meja bulat dengan parti-parti bukan BN untuk menyampaikan agenda MCLM, yakni untuk bekerjasama dengan kesemua parti-parti bukan BN yang berhasrat untuk membawa reformasi dengan satu tujuan, satu harapan. Pada pilihan raya yang ke-13, kita berganding bahu, objektif satu untuk menjatuhkan Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional, dan menubuhkan satu kerajaan baru berbentuk reformasi. Hari ini saya berpeluang untuk menyampaikan agenda ini kepada pucuk pimpinan SAPP, dan kami berharap pada mungkin dalam masa yang terdekat, kalau MCLM bersama dengan parti-parti politik yang lain yang bukan BN dapat mengumumkan satu persetujuan untuk bekerjasama atas agenda reformasi ini, maka kemudian kami harap untuk membawa agenda itu kepada satu tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni Kongres Rakyat, di mana kami akan menjemput NGO, NGI yang seberapa ramai yang boleh. Kita akan menyampaikan program reformasi ini untuk pertimbangan mereka, dan kita amat mengharapkan mereka dapat bersetuju untuk bekerjasama. Maka dengan itu kita mengharapkan melalui Kongres Rakyat untuk membentukkan satu perikatan yang cukup kuat, yang cukup dinamik dan cukup mampu untuk berdepan dengan Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang kelak. Bukan hanya di pilihan raya ini, di pilihan raya yang dulu pun BN asyik menggunakan taktik yang kotor untuk mengelirukan dan memperbodohkan rakyat. Ini masalah yang besar, bukan hanya di Sarawak, dia berlaku juga di Semenanjung, saya yakin juga di Sabah. Dia tak ada shortcut, tak ada jalan yang singkat, yang pendek untuk mengatasi, kecuali orang yang tahu, orang yang sedar, parti-parti politik yang sedar taktik yang digunakan oleh BN ini. Menjadi tugas kami untuk turun ke padang, masuk ke kawasan pendalaman, dan untuk menjelaskan penipuan yang besar ini kepada rakyat yang bakal menjadi pengundi. Dia tak ada cara yang lain, Perlu kita berlangkah, berusaha untuk mendedahkan salah laku ini kepada rakyat secara umum.